Hai, Assalamualaikum. Nak cuba di satu bread recipe yang pakai 4 bahan je. Baik. Okay, we need 4.5 cups of ni saya campur lah. Ni ada bread flour, nak pakai all purpose flour pun boleh. Sini ada wholemeal flour, campur je. This wholemeal, yes. This wholemeal flour, 4.5 cups of flour. Yeah. Okay, bread means roti. Yes. Bread roti, what is like that? Bread flour. This flour. Can I put it? Satu tumpak. This flour is to make bread. Sekejap, kan? Hold on a second. Okay. Okay, nah. Uh, Bang. Go. 1, 2, 3. 2. Lepas tu taruh air. 3, 4. 4. Lama dah beli berapa tahun ni daripada fridge. Biasalah. Rumah ni. Rumah ni banyak barang expired. Nanti banyak barang expired tapi macam baking ingredients ni kalau expired, kalau kita letak dalam fridge, asal tak berubah warna, tak berubah rasa, masih boleh pakai kan baik? Ya. Ya ke? Ya. Dua tu tak cukup tadi point dah kan campur lah. Taruh semua. Sikit lagi. Okey, campur. Wah, macam bukit. Dah cukup lah point dah. Taruh ni. Lepas tu kita taruh 1 tablespoonful of instant dry yeast. Made in. Satu paket lah. Paket ni 11 grams. Kan? Lepas tu garam. Lepas tu kita taruh garam. Garam. Taruh sikit-sikit jadi sedap. Kenapa kena taruh garam? Sebab kalau tak taruh nanti dia tak sedap. Ditawar. Dia taruh habis. Taruh habis. Ni tukang. Lepas tu kita stir. Give it a good stir. Give it a good stir kata. Give it a good stir. That's right. Okay. Then water, how much water? 3.5 cups. Wait. Tapi saya pakai eyeball je lah. Orang kata ni tak payah nak turn, tak payah nak apa, dia dapat dapat macam crusty bread lah, kita cuba. Ni whole ni campur. Come here. Okay, put water slowly ya. Slowly. Stir. Okay. Go. Lambat. Sekejap. Okay. Give it a good stir. What are we doing? Making bread lah. Lagi air. Boy. Dah. Sabar. Sekarang dah. Kita campur sampai ni macam high hydration. Okey lagi. Semua. Habis baik. Semua lembik. Tinggal Hopefully tak lembik. Okay, I put water, you stir.